So yang menjadi tanda tanya, berapa tan dia boleh tahan semua benda ni. Masalahnya satu rak ni satu motor. Assalamualaikum, selamat pagi. Masih lagi berada di China dan hari ni aku berada di Taizu. QG Moto punya kilang. Jom. So basically ini adalah kilang daripada QG Moto. Besar gila weh. So bahagian sini tempat-tempat yang disimpan. Korang tengok dekat bawah ni dia terus simpan, terus masuk dekat kereta yang ada dekat atas tu. Dekat sini pula dia akan sorting material tadi, sama juga simpan dekat atas tu. Dalam ni pula adalah dia punya testing area. Yang ni pula bahagian small part dan juga dia akan pasang dia punya barang-barang tu macam tu. Korang boleh tengok kat sini dia pasang fork, dia pasang disc dan sebagainya. Small part je. Ni bahagian enjin yang dah siap. Nanti dia akan pasang semua enjin ni dekat rangka nanti. Ini smart robot dorang. So robot ni dia akan tahu nak pergi mana sebab dia ada barcode kat bawah ni. Dia akan trace barcode tu dekat mana yang nak simpan, dia boleh simpan. Ni bahagian part skiting. Kat sini dia akan pasang semua. Ni pula bahagian pemasangan dia punya frame dan sebagainya. Dia kata dia boleh pasang 1 minit untuk setiap motor. Yang ni part dia punch nombor siri, laser cutting bawah ni. Ini part dia masukkan wiring dan juga part-part semua dalam korang punya inner motor. Tengok motor yang ni, crash bar pun dia pasang dekat kilang dah. So basically kalau korang boleh tengok belah sana motor lain, sini motor lain, sini motor lain. Setiap row sebenarnya semua motor lain-lain. Efisien gila. Kan depan je crash bar, belakang pun ada weh. Yang ni yang final dah siap pasang apa semua. Dia tunggu untuk testing pula depan tu. Yang ni tempat dia test motosikal dia orang. Motosikal product testing laboratory dalam tu. Ni motor yang dia tengah test. Dia akan tengok dia punya dyno kat atas tu dan juga semua benda lah. Orang kena terima report macam ni barulah boleh masuk testing dalam ni. Lepas dah habis test semua, dia punya horn pun dia test, dia akan susun pula motor kat sini. Semua motor-motor ni dah habis dah test. Ni dia weh, QG Moto SRK 400. Lepas tu dia akan pergi ke sana pula. Lepas di atas semua ni, dia akan datang ke sini untuk final vehicle packing area. Ini tempat packing area dia. Korang boleh tengok dekat yang itu dah settle dah nak packing. Lepas dia packing, dia akan letak dalam box sana tu. Dia dah balut sini, dia akan masuk dalam kotak besar ni. Memang padu lah. Dah siap dia packing semua. Lepas tu dia datang kat sini. Ini adalah tempat automatic 3D storage warehouse. Dia akan simpan dekat rak atas tu. Lepas tu kalau dia nak, dia akan bawa turun dan juga hantar terus. Dan inilah tempat yang rak-rak aku cakapkan tadi. Dia akan simpan setiap rak ni satu motor macam tu. So yang menjadi tanda tanya, berapa tan dia boleh tahan semua benda ni. Masalahnya satu rak ni satu motor. So banyak motor kat sini. Berapa tan tu agak-agak. Dia sebenarnya bukan dekat luar ni. Korang boleh tengok dalam dia macam mana tu. Semua ni adalah motor. Yang ni kita boleh tengok dia naikkan motor tu. Woi, laju weh, bukannya slow weh. Berapa berat motor tu? Mungkin dalam 100 ke 200 kilo. Dia jalan macam tu je naik. Laju. Dan yang paling powernya, dia boleh simpan dalam 1 tahun 1 juta motosikal kat belakang. Power weh.